Ini dia phone yang dinanti-nantikan rakyat Malaysia, Honor Magic 8 Pro. Dalam video kali ni aku nak cerita kat korang dia punya full spec apa yang best pasal Honor Magic 8 Pro. Dia menggunakan 3 setup kamera. Untuk telefoto, dia menggunakan ultranight telefoto 200 megapiksel dengan sensor kali ni lebih besar 1/1.4 inch. Yang ni memang bagus kalau korang nak ambil gambar dalam keadaan yang gelap, dia boleh tarik cahaya yang lebih baik. Selain daripada tu, dia boleh zoom sehingga 100 kali. Dengan bantuan SIPA 5.5, korang boleh ambil gambar dengan lebih sharp dan lebih stabil. SIPA 5.5 ni, korang biasa jumpa pada kamera yang besar, mirrorless. Tapi kali ni, korang boleh jumpa pada smartphone, iaitu Honor Magic 8 Pro. Untuk main kamera, dia menggunakan ultranight main kamera 50 megapiksel dengan aperture sebesar 1.6. Dengan aperture sebesar ni, pastinya korang boleh ambil gambar lebih baik walaupun dalam keadaan yang gelap. Dan akhir sekali, dia menggunakan 50 megapiksel ultra wide kamera dengan keluasan sehingga 122 degree. Bila dah ambil gambar banyak tu, pastinya korang akan risau dia punya bateri. Sabar, santaikan saja disebabkan dia punya bateri dah cukup besar iaitu 7100 mAh. Dan kalau korang nak charge semula, korang boleh guna wired yang mana dia support sehingga 100 watt ataupun wireless yang mana dia support sehingga 80 watt. Untuk ketahanan pula, korang jangan risau. Honor tak pernah abaikan ketahanan setiap satu device diorang. Honor Magic 8 Pro kali ni dia support IP68, IP69 dan IP69K. Itu secara keseluruhan. Untuk skrin pula, dia ada ketahanan 10 kali ganda dengan Honor Nano Crystal Shield. Dia siap bagi waranti 365 hari untuk front and back protection. Kalau tak cukup, Honor tambah lagi 1 tahun extended warranty. Tak cukup lagi? Jangan risau, Honor tambah satu lagi, 1 tahun liquid damage protection. Untuk performance pula, dia menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Untuk RAM pula, dia support sehingga 24GB RAM. Dia dah ada 12GB RAM, korang boleh tambah lagi 12GB Honor Turbo RAM. Dan untuk skrin pula, dia menggunakan skrin 6.71 inci LTPO OLED 120Hz. Kalau korang suka layan movie, suka main game, skrin ni memang terbaik untuk korang. Jadi macam mana? Dengan harga RM4,599, korang boleh dapat macam-macam features yang tak ada pada Android lain. Dan aku nak bagi tahu korang, kalau korang pre-order, korang akan dapat hadiah special daripada Honor. Jadi kalau korang nak tahu lebih lagi, jangan lupa komen. Aku akan buat dalam next video. Go!